Walaupun saya ada di luar negara sekarang, tapi kawan-kawan di Malaysia masih lagi PM saya berkaitan dengan isu Rohingya di Malaysia, sebab beberapa hari yang lepas ada media melaporkan berlaku satu tangkapan besar-besaran yang dilaksanakan oleh Jabatan Immigration Malaysia di Kelantan. Dan dalam operasi tersebut adalah beberapa perkara yang timbul. Yang pertama ialah Jabatan Immigration, penguatkuasa kita mendapati terdapat pemegang kad UNHCR yang palsu. Di mana kalau penguatkuasa kita nak verifikasi dokumen tersebut pun kita tak ada data dan kita terpaksa rujuk kepada UNHCR untuk verifikasi dokumen tersebut. Dan sepanjang masa mereka berada di depoh penahanan tersebut, takkanlah mereka tak diberi makan, minum, mandi. Jadi semua ini adalah merupakan bebanan kos untuk kerajaan kita juga. Dan salah satu berita yang agak menarik yang saya baca juga ialah orang Rohingya kata mereka tak nak balik sebab rakyat Malaysia semua baik-baik. Biasalah, kita bukan jenis yang agresif. Kalau di negara luar, kalau anda pergi ke China, kena halau balik. Tapi orang Malaysia ni, penduduk kita secara umumnya masih lagi jenis yang damai, peaceful, tak suka gaduh-gaduh sangat. Sebab realitinya lah, ramai orang kita dia apa-apa saja benda yang susah sikit, tak mau ambil pot, tak mau ambil tau. Dan lama-lama, apabila benda-benda macam ni sudah jadi barah yang sukar untuk dibendung lagi, barulah nak menyesal. Operasi tersebut berlaku di mana? Di negeri Kelantan, Kota Baru. Bukannya saya nak hantam negeri Kelantan atau apa, sebab setiap negeri pun ada je orang-orang Rohingya ni. Cumanya apabila operasi besar-besaran ini dijalankan di negeri Kelantan, di negeri PAS, dia akan di-highlight lah. Sebab apa? Jadilah kes yang sensasi sikit adalah view, adalah orang yang kritik itu ini semua. Kalau dikata orang Rohingya di negeri Perlis, negeri Perlis yang ada 8 orang, tak ada orang nak tengok sangat pun. Jadi di sini kebetulannya saya adalah berjumpa dengan beberapa orang kawan yang berasal daripada Myanmar sendiri. Dan saya tanya kepada mereka, adakah orang Rohingya ini dihalau daripada negara mereka, dan apakah sebab-sebab orang Rohingya ini tidak disukai oleh rakyat Myanmar sendiri. Dan salah satu jawapannya ialah, macam kita tahulah, orang Rohingya ni jenis yang pengotong. Mereka boleh tidur dengan kambing, ayam semua dalam rumah mereka sendiri. Apabila benda itu dah jadi macam stigma, stereotip bagi orang Rohingya ini, maksud dia apa? Maksudnya benda ini bukanlah satu benda yang pelik, luar biasa, tapi memang seolah-olah macam dalam DNA mereka. Dan sebenarnya kebanjiran orang-orang Rohingya ke Malaysia ini bukannya sebab pihak berkuasa tak menjalankan tugas. Pihak berkuasa menjalankan tugas, tetapi ada segelintir yang disebabkan kepentingan peribadi. Macam ada media yang laporkan ni, Ketua Balai Polis OCS terima rasuah sebanyak RM500. Itu kalau OCS seorang. Bayangkan banyak lagi kes-kes yang tak dilaporkan. Antara orang ataupun golongan yang membenarkan dan membantu orang Rohingya masuk ke Malaysia ialah siapa? Orang nelayan kita sendiri juga. Sebab apa? Sebab orang nelayan kita, mereka boleh nampak lah, polis marine apa semua yang sedang pantau, dia orang roger, okey, line clear, masuk. Bayangkan kalau satu hari nanti orang-orang parti ini merogol anak-anak kita, bagaimana? Apa perasaan kita? Semuanya disebabkan apa? Disebabkan oleh segelintir orang kita sendiri yang membenarkan keadaan itu berlaku. Bukannya saya kata semua penguatkuasa tak buat kerja. Semua manusia ni ada baik dan mestilah ada yang tak berapa sempurna. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kalau kita nak bergantung 100% kepada pihak berkuasa untuk menjaga keselamatan kita, sangat sukar. Isu Rohingya ini tak akan habis sampai bila-bila kalau kita tak bantras daripada punca dia. Punca dia ialah apa? Orang kita sendiri dan juga pihak-pihak yang cuba mengeksploitasi kemasukan mereka untuk kepentingan peribadi. Kepentingan dari segi kewangan lah kebiasaannya.
Satu bot 6,000, 7,000. Kalau kita nak hantar orang-orang Rohingya ini, parti-parti ini ke negara ketiga, siapa yang nak terima mereka? Tambah-tambah lagi jenis yang tak educated, pengotor. Ada ke negara lain, negara yang maju nak terima orang-orang macam ni sebagai rakyat mereka? Kita sendiri pun tak nak terima orang Rohingya yang kualiti macam tu, nanti jatuh standard terus. Okey? So itu saja video untuk kali ini dari Bumi Beijing. So kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.